jarang kita masak kari ketam ni, tapi hari ni tiba-tiba teringin pula. Rupanya lagi sedap daripada udang ataupun ayam tau. Kau tengok isi ketam tu, memang layan lah. Orang kata kalau nak beli ketam mesti penuh time bulan mengambang kan, tapi kita tak tahu bila masa bulan mengambang. Okey, serbuk kari ikan dengan serbuk cili kita gabungkan dalam satu mangkuk. Okey, serbuk kari ikan Nurul menggunakan daripada AKS Food. Ianya halal, lebih beraroma, wangi je tau. Serbuk cili pun dari AKS Food. Senang, tak payah nak blend cili lagi dah. Okey, kita tumis halba campuran dengan bahan-bahan ni semua hingga layu dan naik bau. Kemudian baru kita masukkan serbuk kari dan serbuk cili. Sambil itu tambahlah air sikit-sikit dan tumis sampai rempah tu betul-betul masak dan pecah minyak elok. Okey. Kemudian baru masukkan sikit santan pekat, asam keping dan kita kacau hingga semuanya pecah minyak lagi sekali. Letakkan air, baru kita masukkan ketam. Okey, Nurul suka tutup kuali supaya ketam tu masak sekata. Akhir sekali tambah bahan perasa, lepas tu boleh tambah bendi dan tomato. Nampaknya dah siap kari ketam versi Nurul. Selamat mencuba.